Pak, ni apa Ayah Long? Ailong, walaupun Ailong tahu dia tak bahagia, tapi Ailong memang nak terbaik untuk dia. Dah tahu dia tak bahagia. Dah tahu dia tak bahagia, Ayah Long nak ni juga. Apalah Ayah Long. Macam mana ni Ayah Long? Ayah Long. Ayah Long dah tahu dia tak bahagia, lepas tu Ayah Long paksa. Ayah Long, alright tak alright Ayah Long? Okay. Macam mana ni Ayah Long? Dia tak boleh cover kalau gelak lah. Hati lah nak cakap kamu ni. Ringankan je hati tu. Hati Ayah Long bukannya berat mana pun. Ayolah Ayah Long, tak tahulah Julia tu. Entah sempat Ayah Long ni tengok dia kahwin. Ini kira pasal ni pula Ayah Long ni pula. Tak payahlah cakap benda macam tu. Bukan apa, Ayah Long nak tengok dia bahagia je. Salah ke apa yang Ayah Long buat ni? Tak salah, boleh je. Ayah Long ni macam Ayah Long sayang kan anak Ayah Long kan, betul? Ya, Ayah Long mesti sayang. Bukanlah sayang, mesti Ayah Long tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka, apa yang dia nak dan apa yang dia tak nak. Macam soal hati tadi, itu sebab permulaan. Kalau dia dah berkenalan, mungkin lama-lama dia suka. Bukan semua orang macam tu Ayah Long. Dialah sebab tu Ayah Long nak dia berkenalan dulu. Saya takut nanti dalam perkenalan Ayah Long pun tak kenal Datuk tu. Ayah Long memang cek latar belakang seorang dulu. Ayah Long cek latar belakang, tapi kadang-kadang latar belakang dia pun orang bukan tahu Ayah Long. Di sebalik latar belakang dia tu yang Long tahu. Betul lah apa yang kamu kata tu. Tapi kalau dia ni Ayah nak bawa yang mana? Kalau Ayah Julia tak suka, memang tak apalah. Tapi memang Ayah Long nak berkenalan. Mana satu dulu ni tak apalah apa ni Ayah Long. Kalau tak nak berkenalan tak apa, lepas tu nak berkenalan, Ayah Long mana satu ni? Ayah Long nak dia berkenalan dulu. Kalau tak berkenan, tak apalah, Ayah Long tolak lah. Tapi kamu yang bagi tahu dia. Kejap Ayah Long. Okay, dengar lagu ni. Okay, sambung Ayah Long. Ayah Long patut ada orang bagi topik ke? Ada orang bagi ke topik. Janganlah Ayah Long cakap pasal tu, tak ada Ayah Long. Ni Ayah Long patut kena tahu Ayah Long. Ayah Long kena fikir ke. Macam Ayah Long ada perasaan juga, betul tak? Ayah Long ada kan hati kan, betul? Jadi contohlah Ayah Long, benda yang Ayah Long tak suka, orang paksa, Ayah Long buat apa benda tu? Ayah Long akan buat apa? Tapi Ayah Long nak yang terbaik. Jangan cakap yang terbaik je Ayah Long. Cuba jawab Ayah Long apa yang saya tanya. Salah ke Ayah Long buat ni? Ayah Long buat ni tak salah. Tapi kalau tentang perasaan Ayah Long, tentang hati ni, Ayah Long kena tahu juga. Dia kan anak Ayah Long. Kan dia anak kesayangan Ayah Long. Iyalah, memang anak kesayangan Ayah Long. Patut Ayah Long tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka. Mana taknya kalau bercerita je tak dengan Ayah Long. Asyik datang keluar Ayah Long, tu dia dah hilang dah. Dia kata dia pergi kerja. Dia kata dia pergi kerja? Iyalah, dia kerja kan dengan saya ke Ayah Long. Ayah Long memang tahu itu, tapi dia tak pernah cerita tentang perasaan dia dengan Ayah Long. Sampai D je lah dia cerita, tak sampai Z ke? Sampai G je. Sampai G je. Patutlah. Patut Ayah Long. Ayah Long hati apa yang Ayah Long lempar, dia masuk email, dia kata Ayah Long. Diam. Sekejap lagi Ayah Long kena hentak dengan saya ni Ayah Long. Okey. Bentuk ni borak misi. Terima kasih Rizal. Semoga berkah rezeki, mudahkan segala urusan. Amin.
Aduh Ayah Long ni. Nanti Ayah? nanti macam ni Ayah Long. Ayah Long cuba borak dengan dia berdua Ayah Long. Macam mana? Okey. Ayah Long tanya dia. Ayah Long ingat nak terus bawa dia jumpa dengan pilihan Ayah Long. Boleh tapi cubalah Ayah Long bersembang dengan dia dulu. Lepas tu barulah Ayah Long bawa. Ayah Long memang busy lah pack. Ayah Pack Long sangat dah lah tahu masa Ayah pack Long. masa apa semua. Tapi Ayah Long ada pula masa nak kenalkan dengan dia. Iyalah sebab tu lah Ayah Long bagi masa dekat Julia untuk berkenalan. Biar Ayah Long tak kacau. Saya okey je Ayah Long. Tapi biasalah saya ada pesan lah sikit. Kalau saya dapat tahu aja Datuk ke apa benda jadah dia tu lelaki tu, kalau dia buat something ke kat Julia, bagi Julia nangis ke, Ayah Long tahu lah kan saya macam mana. Kalau macam tu Ayah Long memang green light je kamu nak pergi bentak Datuk tu. Ayah Long tahu kan saya macam mana. Saya dengan Julia daripada kecil kan. Ayah Long memang suruh kamu jaga betul. Sebab tu lah saya nak tahulah dengan orang yang dia berkawan tu macam mana. Memang Ayah Long dah tahu latar belakang kan. Ayah Long ada gambar dia, kamu nak tengok? Ada ke mana? Ada, kejap. Kejap. Ya. Kejap. Tapi bapak marah Julia. Assalamualaikum. Salam. Ya. Apa dia? Tak dengar? Semalam lah kan dia marah awak. Ya. Dia nak tu gambar tu. Bapak ada gambar dia lelaki tu yang dia nak berkenalan. Jangan dia hantar gambar saya sudah. Terus saya orang tu ni. Tak asal ke takkan. Mana Ayah Long? Takkan pernah ku putuskan cintamu. Hanya dirimu yang mengerti aku. Tak ada yang lain. Okey, Ayah Long kalau drop ni kamu memang tak nampak. Jadi Ayah Long akan post dekat bedi, kamu tengok ah. Dari saya buka handphone dah ni. Buka lah. Sekejap. Ni comelnya gambar Julia. Mana? Sekejap lah, punya teka-teka Ayah Long. Mana ada tekan-tekan biasa-biasa je. Mana? Macam mana nak ni? Bedi ke apa bedi? Bedi tengok Tok Jenak punya. Kat mana nak tengok? Tutup lah balik, lepas tu keluarkan balik. Buka balik. Tengok dia post ayat Tok Jenak. Oh, dekat bedi. Ini ke Datuk ya? Ayah Long ini ke Datuknya Ayah Long? Ayah Long borak biar betul-betul Ayah Long. Saya lagi semat Ayah Long. Jangan macam ni Ayah Long. Ayah Long, Ayah Long jangan mencabar dia Ayah Long. Ini macam-macam boleh jadi ni. Teruk nak. Ayah Long. Calon kacil. Ayah Long. Betul ke tu Ayah Long? Astagfirullahaladzim. Ya. Ayah Long tahu Julia tu cantik Ayah Long. Ini
Ini ayah lu bagi ni. Ini gigi yang pergi dulu ya lu. Kau makan ke? Macam mana? Oh, makan. Okey tak ayah Makan long apa? pilih? Ayah lu ni biar betul ayah lu ni. Ni ayah lu dia tak dapat ayah lu yang dapat ayah lu. Bapak ni. Ayah lu pun tahu kan. Ayah lu lagi handsome daripada yang dia tu. Takkan ayah lu nak bagi ayah lu. Member. Ayah lu. Jangan fikir ayah lu. Kejap ayah long puaskan gelak. Tengah gelap. Ya kejap. Dia nak buat live kat ni sampai ni. Betul ke ayah lu? Ini jenis gigi pergi dulu ni ayah lu. Kan Tak tahu dia ni banyak rahsia dia ni. Muka dia pun susah tengok. Apa dia? Kan nanti si cium mulut sedap gigi ke. Kepala otak si ayah lu cium mulut ayah lu. Kalau dah pagarnya gitu ayah lu, pening ayah lu. Dia muka dia dua orang je pernah tengok. Zoro dengan dia. Thank you Pascal. Ayah lu kisah pasal dia cium pula ayah lu. Yalah tengok senyumannya manis. Senyumannya manis. Oh ayah lu. Pilih macam atau suka kopi. Apa dia? Pilih kopi. Baik kopi liku Okey, di okey. sini. Dia muka dia memang susah nak tengok. Sedap tak suara Yelong? Macam Zain Malik tak? Macam Zain Malik. Ini bukan Zain Malik ni, Zain terbalik tau. Main, thank you. Apa dia? Sekejap. Yelong nak tengok masakan Yelong. Sama lah Yelong nak tengok juga. Kerja tak jalan, padahal boleh je sembang sambil buat. Rosak sawit ni. Paduka kalau kan dia dulu je PJ si ni apa sawit ni. Kalau main kerja orang-orang, dia punya amaran tu lambat tu sawit ni dia cakap, Paduka cakap. Memang cara dia cakap macam ni tau. Kalau dia marah pun, kalau dia marah kan, menyakitkan hati cara dia suara macam tu. Hari tu memang masa gaduh ni yang sampai OC tu kan. Dia cakap relax lah, panas budak tu. Budak tu geram. Hello. Tak ada apa lah Hello. Tak tahu nak cakap macam mana Hello. Hello, dengar cerita Hello dah nak ada ni girlfriend baru.